Hak ni so setengah-setengah dah buat amal lagi, setengah-setengah tu dah deh. Apa tu? Dia mau tulis kata apakah hukum azan bang ketika bawa turun mayat daripada rumah. Kerana ada orang suruh, dia ada setengah lagi. Tu dia. Bila ada setengah gini enggak, tak payahlah. Kita nak turut hak mana? Nah, dia pakat suruh belaka yang mudah pula. Pakat lari belaka pun mudah tak? Dah itu kan? Ada setengah suruh, ada setengah lari. Nak hak mana ni? Gitu dia. Deh. Ya ginilah. Hak balik suruh kalau hak tak ada bel lagi tu, dia mau suruh bel apa? Tak lagu mana ya? Bel, pakat bel. Bel ada bel dah tu sudah lari lah itu. Kalau nak lari belum bel. Lah ana tak sah kata sampai. Ananya gitu. Jadi walau bagaimanapun itu sebagai kita nak amal hak tu. Masalah nak tahu ni. Masalah ni hak kira nak amal. Dia kira nak tahu ni. Sebelum pada amal nak tahulah dia. Ataupun dia mau amal gidah. Pas nak tahu macam mana ni. Sebab ada orang lari, sebab ada orang suruh. Pasal nak tahu juga. Itulah menunjukkan kata khilaf dah tu. Itulah kata khilaf. Ada setengah lari, ada setengah suruh tu kata khilaf. Tapi hak duk suruh lari sama kita nak tahu di pihak ulama yang berkeceklah mana bab ni. Hak ni kalau bahasa dia mau nak tengok lagi tak, kita tengoklah bab cakap dah. Tak ada hak tu, cari hak tu tak ada, ya tak ada dah. Kita ni berkecek sini ada, berkecek ni ada, tak ada berkecek bab ni. Dia pakai dia mau live berkecek dah. Mana kita tengok lagi tak? Dia sabit dengan buku bel ni, hak sabit dengan apa dia? Nas ia datang betul untuk bel buat turun dia tak ada. Pasal tak ada tu saat ni tu, bila tak ada setengahnya, bila tak ada pakai henti di atas tak ada tu akan tak buat amal lah. Pahak setengah tu dia buat amal juga kerana dia kiyah di atas musafir. Ya juga tu. Dah sebab musafir bel tu tangga. Musafir dah. Maka setengah tu dia kiyah tahu tu. Dia kiyah tahu tu. Maka tu dah dia kiyah di atas musafir, hak ni atas musafir. Musafir daripada dunia ke akhirat dah. Tak kelih dah ni. Hak nak musafir nak kelih lagi bel. Dia pergi kot tu. Jadi kira pergi ke mai ada jalan ke dia. Hak ni tak, kalau tak ada nah senyap dengan begitu. Ada jalan juga ke dia. Sabit tu lah kalau mana kata orang tak ada bel pun kita sudah kalut sangatlah. Kalau dia mau hidup bel dah pun tak usah hidup tegar lah tegar tu. Dia buat gitulah. Belalak mata orang. Nanti lepas nu tak apa. Dia duduk bel dah gitu ke? Gitu tak? Bawa bel dah. Tak ada rah bel dah. Nanti lepas nu lah. Kalau nak berkecek kalau tidak kan nak gitulah. Ada tengok gege. Tidak ni cara juga nak tegah larangnya dia. Ya ada hikmah dia pula tu. Itulah pada asalnya sabit dengan bel tu dia berkecek lah dalam kitab ulama dia berkecek gitulah. Hak balik duk bel tu dia kata kiyah di atas musafir. Tapi hak asal dia bel tika wak turun dalam dia kan asal. Kita wak turun tangga rumah lagi dah. Tu. Terlari dah sikit situ. Pendeknya hak tak usah kalut sangat pasal ni lah deh. Tak usah kalut sangat lah. Jadi tak kalau masalah khilafiyah tu berlaku dan tak wajib atas kita ingkar. Kerana bagi khilaf ulama tidak wajib atas kita ingkar. Sebab tu Syekh Asy-Syaukani dia kata al-mukhtalafu fihi la yajibu inkaruhu. Bagi hak berkhilaf ulama padanya tak mesti kita ingkarnya. Sebab ingkar-ingkar ni mungkar. Muka-muka pun hak ijma' ittifaq. Kalau duk khilaf tak boleh kita nak lari. Tu dia lah. Sampai dia pesek orang hak cermat beralus ni bila dia tengok benda berlaku dengan dia tak biasa temu lagi hak dia mau buat. Dia tak selalu tegar, dia kena cari dulu kok mana dia mau buat amal. Cari ataupun tanya temu dah masalah. Tak temu lagi kita pakat cari tengok. Cari kalau tak temu pun kita duduk tanya mana. Mau tak temu lagi tapi tengok dia mau buat amal. Barulah tak jadi itu sangat dia. Sebab dia mau buat amal ya ada lah tu. Sebab orang dah buat je mari di pandang pandai juga. Bukan duduk rekoh tepur cara tak pandai gitu. Baik dia. Kau cari tengok
Bo cari temu dah lah weh. Dia kadang-kadang duk sulit bagainya. Bagi duk sulit. Cari kadang-kadang tak nak temu juga.